Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala, di mana kita sambung dengan kitab Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin sampai kepada muka surat ataupun halaman yang ke-19. Halaman yang ke-19 iaitu di baris yang pertengahan hujung sekali pada qaul musannif kita. Dan adapun kemaluan yakni dosa pada kemaluan orang seperti engkau umpat orang. Jadi sebenarnya kita masih lagi di dalam perbicaraan berkaitan dengan taubat. Selepas daripada bahagian yang pertama iaitu ilmu. Jadi bagaimana Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala menunjukkan pada kita bahawa permulaan perjalanan kita untuk kita menghampirkan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala bermula dengan jalan ilmu. Apabila kita telah ada ilmu atau kita telah mengetahui perkara-perkara yang sepatutnya kita tahu dalam perjalanan tasawuf ni, maka datang pula perkara ataupun bahagian yang kedua iaitu taubat. Kerana pada ilmu tasawuf, taubat itu dia menempati ataupun bersamaan dengan bersuci bagi orang yang hendak melaksanakan ibadah. Jadi kita sebelum nak beribadah, syarak suruh kita supaya bersuci. Sama ada wuduk ataupun mandi wajib ataupun kita bertayamum. Itu nisbah kepada syarak. Begitu juga dalam tasawuf. Selepas pada kita mengetahui jalannya, maka bermula dengan taubat. Sebab apa? Sebab dosa ataupun kesalahan itu ibarat najis bagi anggota batin kita. Kalau zahir, kalau kata najis tu ada tiga tu lah. Mughallazah, mukhaffafah, mutawassitah. Tu yang zahir kita boleh nampak. Tapi ada najis yang kita tak nampak, tapi benda tu kotor dan perlu kita bersih. Apa dia? Iaitu dosa batin kita, dosa dalaman. Jadi cara nak bersih dia adalah dengan jalan taubat. Jadi bila dah bersih, mudah-mudahan perjalanan hamba itu untuk hampir kepada Allah Ta'ala lebih mudah dan Allah perkenankan. Jadi dalam taubat ni pula, Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dia bawa kita supaya kenal dengan beberapa jenis pembahagian dosa. Supaya cara kita nak bersihkan tu betul. Dan sama juga macam kita nak bersihkan najis, kita kena tahu dulu najis yang kita nak bersihkan tu jenis apa. Mughallazah ke, mutawassitah ke ataupun mukhaffafah. Sebab cara nak membersihkan najis tersebut dia tak sama, berbeza. Kalau najis mutawassitah maknanya macam biasa, kita kencing kita basuh lah. Kan? Tapi kalau mughallazah, dia bukan sekadar basuh. Kan? Dia ada cucian dengan air-air yang tertentu. Iaitu 6 kali dengan air tanah, sekali dengan air mutlak. Mana-mana satu kita nak dahulukan tak ada masalah. Tu cara dia untuk najis mughallazah. Tapi kalau kita basuh najis mughallazah, macam kita basuh kencing dan sebagainya, dari sudut pandangan zahirnya maknanya bersih, tak ada dah. Tapi hukum tetap ada sebab cara bersih tu tak betul. Sama dengan taubat.
Bila kita nak bertaubat, nak bersih diri kita daripada kesalahan kita, kena tahu salah tu ada berapa. Jadi secara umumnya kata Imam Ghazali ada 3. Yang pertama, sama ada salah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam perkara yang berkaitan dengan kewajipan. Yang ni kalau seseorang tu insaf dan dia nak bertaubat selain pada istighfar, dia kena qada, ganti baliklah kewajipan yang dia tinggal. Yang kedua, salah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak melibatkan kewajipan. Yang ni cukup dengan memperbanyakkan istighfar dan juga memperbanyakkan buat kebaikan. Dan yang ketiga, salah kita dengan manusia. Dan salah kita dengan manusia ni pula, kata Imam Ghazali, dia ada 5 bagai. Iaitu yang kita nak tengok pada malam ini, pada qaul musannif kita, kata pengarang kitab kita ni, dan adapun kemaluan. Kemaluan ni maknanya bukan alat kemaluan tu. Kemaluan dimaksud sini maknanya aib, benda yang memalukan. Mana sesuatu yang berkait dengan maruah. Kalau dalam syarah dia yang bahasa Arab dia sebut irdun. Irdun ni maknanya sesuatu yang dipuji dan dikeji pada manusia, sama ada pada apa ni, sifat dia ke apa dia ke. Dan itu dipanggil maruah dia. Dan ada pun kemaluan yang ini dosa kita sesama manusia yang melibatkan maruah dia, aib dia. Yakni dosa pada kemaluan orang seperti engkau umpat orang. Umpat ni apa dia? Umpat ni kalau kita kata cakap kat belakang lah kan, kata umpat lah. Tapi dalam kitab Penawar Bagi Hati kan, yang dikarang oleh Syekh Al-Mandili tu, dia kata apa? Mengumpat ni maknanya kita sebut sesuatu keburukan saudara kita yang dia pun tak suka kita sebut di hadapan dia. Jadi maknanya kalau kita sebut keburukan seseorang, sama ada di depan dia ke ataupun di belakang ke, tetap namanya mengumpat. Jadi mengumpat ni bukan kata kat belakang saja tak, kan kata kat depan pun mengumpat juga. Sebab apa? Kita sebut sesuatu benda yang dia sendiri pun sebenarnya dia sembunyikan, dia tak mahu orang tahu. Dia tak suka dengan benda tu. Itu namanya mengumpat. Kalau betul pun namanya mengumpat, kalau tak betul namanya fitnah. Jadi dalam kitab kita ni dia kata, kesalahan kita dengan manusia pada maruahnya, iaitu pada maruah orang tersebut seperti apa? Seperti engkau umpat orang. Sebut aib seseorang. Kan? Atau engkau tuduh orang. Tuduh tanpa bukti. Yang ni ada satu hadis Nabi ingatkan kita. La yarmi rajulan bil kufri wala bil fusuqi illa irtaddat ilaihi in lam yakun sahibuhu kazalik. Nabi kata, tidak ada seseorang lelaki yang menuduh lelaki yang lain. Bil kufri, tuduh dengan apa? Kufur. Wala bil fusuqi, tuduh orang tu fasik. Illa, melainkan tuduhan tadi itu, irtaddat ilaihi, akan kembali kepada orang yang berkata itu. Illam yakun sahibuhu kadzalik, sekiranya orang yang dituduh tidak bersifat dengan apa yang dia tuduh. Nabi kata kalau kita tuduh orang tu fasik tapi dia tak fasik, maka tuduhan fasik tu balik pada kita. Kita lah fasik. Kalau kita kata orang tu kufur, dia tak kufur, yang kufur kita. Kalau kita tuduh orang tu munafik, dia tak munafik, yang munafiknya kita. Nabi pesan begitu. Jadi berhati-hati. Maknanya Nabi nak kata kat kita ni, nak peringatkan tolong berhati-hati dengan lidah. Sebab itu disebut dalam sini, atau engkau tuduh orang, atau engkau maki orang. Maka sebenarnya, maka apa? Maka cara kita nak bersihkan kesalahan tersebut yang sebenar-benarnya, yang sebetul-betulnya. Apa dia? Bahawa engkau dustakan dirimu pada hadapan orang yang engkau kerjakan dia demikian itu padanya. Maknanya kita kena jumpa dia balik, kita kena mengaku, declare balik.
Minta maaf Ji, saya kata Kak Ji macam ni. Saya kata tu semua benda yang tak betul. Kena sebut macam tu. Tu yang sebenar-benarnya. Jadi tak ada lah Imam Ghazali ni, dia tak ada pada dia ni istilah jumpa bulan baik, hari baik ni kita bermaaf-maafan dan kosong, tak ada. Kita kena sebut apa kesalahan kita buat dengan dia. Kalau katakan fitnah yang kita buat tu di kedai kopi, tak boleh minta maaf di rumah dia, pergi jumpa secara personal ke rumah dia, minta maaf dengan dia, tak boleh. Bawa dia pergi kedai kopi tempat kita duk buat fitnah dia tu, declare kat situ. Declare kat situ. Sebab apa? Sebab kalau kita buat secara personal, selesai kita dengan dia, tapi orang yang dengar, dia tak tahu cerita sebenar lagi tu. Tu kata berat tuan-tuan benda ni. Sebab tu kalau kita lihat dalam politik pun, bukan saya cakap politik, tapi benda tu kadang-kadang berlaku tu, kan? Kalau katakan fitnah itu dia buat melalui medsos, maknanya fitnah tu dia sebarkan melalui TikTok, melalui apa lagi, sidang akhbar, maka dia kena declare balik secara terbuka melalui cara yang dia buat tu juga. Tu yang ada permohonan maaf secara terbuka. Sebab bila dia buat macam tu, kan, berita, surat khabar, ambil statement dia, radio, TV pun rakam statement dia, tiba-tiba tak betul. Dia tak boleh pergi jumpa personal. Kan? Saya minta maaf waktu saya buat statement tu, rupanya tak betul. Rupanya tak betul. Dia buat secara personal. Personal tak jadi tuan-tuan. Kalau ikut kaedah Imam Ghazali, dia kata apa? Hak sebenarnya bahawa engkau dustakan dirimu. Apa maksud dustakan dirimu? Maknanya kita nyatakan bahawa yang kita sebut tu, benda tu tak betul. Tuan-tuan, ni saya nak maklumkan hari baik bulan baik ni, hak saya sebut kat tuan-tuan tentang fulan bin fulan ni, orang dia duduk tepi saya ni, semua tu adalah fitnah belaka, tak betul belaka. Boleh buat macam tu? Payah tuan-tuan, berat. Sebab tu Imam Ghazali kata, antara 3 kesalahan yang paling berat, salah kita dengan manusia. Salah kita dengan manusia. Kena sebut. Hak tu hak sebenar-benarnya. Cara hak sebenar, hak sebetulnya begitu. Engkau dustakan dirimu pada hadapannya. Hadapan siapa? Hadapan orang yang kita umpat dia, ataupun hadapan orang yang kita fitnah dia. Dan bahawa engkau minta halalkan. Minta halalkan maknanya minta maaf. Sebab Nabi sebut dalam satu hadis. Maksud hadis tu, barang siapa yang ada melakukan satu kezaliman kepada saudaranya. Satu. Nabi kata ada satu pun dah cukup dah. Tak nanti 2, 3, 10 tak. Satu pun dah cukup. Siapa yang ada buat satu kezaliman pada saudaranya, maka hendaklah ia minta halal daripada saudaranya sebelum sampai hari di mana tidak ada manfaat. Segala harta dan segala anak pinak. Tak boleh nak bantu. Maknanya sebelum sampai hari pembalasan. Mana atas dunia ni kalau boleh jumpa, minta maaf. Sebab itu dalam kitab ni pun dia tulis minta halal. Sebab Nabi sebut macam tu. Maknanya minta maaf daripada orang tersebut. Dan bahawa engkau minta halalkan daripada orang yang engkau perbuatkan. Makna orang yang kita duk umpat dia, kita duk keji dia, kita duduk buat macam-macam kat dia. Jika engkau mengejarkan dia. Makna kalau kita buat kesalahan tu, kena minta maaf dengan dia balik. Kalau cakap kat kedai kopi, kena minta kat kedai kopi juga. Bawa dia pergi situ. Dan jika tiada dapat seperti engkau. Dan jika tiada dapat. Maknanya kalau tak dapat nak buat macam tu. Tak dapat nak jumpa orang tu, nak berterus terang, saya ada buat salah dengan haji, sekian kesalahan saya cakap macam ni. Tak mampu nak buat. Kenapa? Seperti engkau takut bertambah marahnya. Kita khawatir kalau kita sebut akan lagi bertambah marah.
Elok-elok kan, elok-elok duk berjumpa tu boleh bagi salam lagi lah. Assalamualaikum, dia pun duk jawab juga. Waalaikumsalam. Kalau kita naik kereta ke, naik motor ke, sisih dengan dia angkat tangan, dia balas lagi lah. Tapi bila dia tahu, oh rupanya hang dia buat kerja ni selama ni, terus paling muka, masam muka, berkerak rotan, berpatah arang. Takut yang macam tu. Kalau tak ada yang tu, tak takut mudarat yang begitu, tak ada mudarat yang begitu, silakan pergi jumpa depan-depan minta maaf. Tapi kalau takut ada mudarat yang besar seperti bertambah marah ataupun boleh mendatangkan bahaya yang lain pula, pergi berjalan balik bertungkat, dialah dia duk mengaki hamunkat untuk guru silat. Lepas tu pergi-pergi kena lipat dengan tok guru silat tu 2-3 kali lipat, balik menyulong. Dah jadi satu kerja lain pula. Kalau takut macam tu lah, nak buat macam mana? Ini yang Imam Ghazali nak beritahu kita. Maka jika tiada dapat seperti engkau takut, jika tiada dapat kita nak minta halal, kenapa? Takut bertambah marahnya dan bergerak-gerak fitnah. Bergerak-gerak ni maksudnya fitnah tu dia makin besar. Fitnah di sini maksudnya mudarat. Mudarat tu makin besar. Elok-elok kita boleh duk tenang dalam kampung tu, tiba-tiba dendam dia ni macam-macam. Yalah, orang ni kalau dendam kan macam-macam benda kita tak sangka boleh buat. Sebab itu dalam Al-Quran ada satu surah khusus untuk kita minta lindung dengan Allah daripada hasad dengki. Kan? Surah Al-Alaq tu. Kan? Qul a'udzu birabbil falaq tu. Dalam tu ada satu ayat, wa min syarri hasidin idza hasad. Allah ajar kita supaya minta lindung dengan dia daripada hasidin, orang yang berhasad apabila dia melaksanakan hasadnya. Bila umat manusia ni melaksanakan hasad, bukan kata kita, Nabi pun kena. Nabi pun kena sihir. Sampai tak boleh nak bangun apa semua. Sakit. Sehingga kan Jibril turun bagi tahu, ya Rasulullah, sebenarnya kamu gini dan benda tu ada dalam perigi tu. Duduk dalam perigi. Dalam bentuk simpulan tertentu. Itu dipanggil uqad. Dalam surah tu ada sebut uqad. Kemudian dalam surah tu juga ada sebut nafas. Nafas ni maknanya hembusan. Hembusan ni maknanya contoh. Dia ikat, dia baca, dia pun meludah tapi tak keluar ayat ludah. Kalau ayat ludah tu berkahak nama dia. Dia macam tu. Lalu dicampak dalam telaga. Tindan dengan batu campak dalam telaga, duduk dalam telaga. Siapa pergi ambil? Sahabat pergi ambil, Nabi suruh ambil dalam sumur. Dalam sumur tu telaga dah kan. Ambil dalam telaga. Rupanya ada sungguh. Jadi benda-benda ni Allah bagi tahu pada kita wujud sebenarnya. Jadi bila orang hasad dengki ni macam-macam dia buat. Macam-macam dia buat. Sebab tu kita zaman medsos ni, tuan-tuan kalau gagah-gagah gatai tangan juga nak picit kamera dekat handset tu lah. Maklum kodak tak ada. Bila kodak tak ada ni, ikut aku nak ambil banyak mana. Dulu berkira juga, sekeping ni rupang-rupang kodak nak kena cuci. Lah tak ada kodak. Ambil gambar cucu, ambil gambar kita dengan orang rumah duk pi mana-mana, pernah kopi sawah ke apa kan, contoh. Bubuh dalam Facebook kita ke, bubuh dalam Instagram kita ke, bubuh dalam Telegram ke. Sekarang ni advance. Nenek-nenek dekat kampung tu dah pandai, dah ada akaun TikTok dah. Kat kampung lah, kat sini tak tahu lah. Tapi kampung tak ada akaun TikTok. Duk tunjuk dia duk masak, dia buat apa. Tuan-tuan, orang yang tengok apa yang kita hantar tu bukannya semua orang suka. Kadang-kadang ada orang yang dengki dengan kebahagiaan. Kadang-kadang ada orang yang dengki dengan kesenangan kita. Kadang-kadang ada orang yang dengki dengan macam-macam lah.
Bila dengki ni tuan-tuan, dia pandangan dia tu berserta dengan iri hati, hasad, dengki dan sebagainya. Dia jadi satu penyakit lain namanya ain. Penyakit ain. Iaitu penyakit yang disebabkan oleh pandangan yang berunsur hasad, iri hati dan sebagainya. Jadi kalau nak post juga tuan-tuan, tak apalah, boleh. Post gambar apa? Gambar teh OS5 segelas. Tuan tak nampak, nampak gelas saja. Post, tak ada masalah. Nak post buah tembikai, post, tak ada masalah. Tapi duk buah gambar kita tu, jadi kadang-kadang jadi pelik-pelik. Kan? Seronok, excited Tok Wan ni dapat cucu yang ke-20. Bagi contoh. Ambil gambar cucu, pergi bubuh dekat grup dia. Memanglah dia puji, cucu sampai 20 orang tu, comel. Comel. Lepas tu budak tu demam. Saat dia jadi macam tu. Saat dia jadi macam ni. Puncanya apa? Puncanya ain. Sebab apa? Sebab orang melihat tu lihat dengan tidak senang. Iri hati dan sebagainya. Ni banyak ulama pesan. Sebab tu saya dulu pengalaman di tempat mengaji dulu. Alhamdulillah. Saya dapat bawa balik 3 sijil. 1 sijil mengaji, 2 sijil lahir. Anak saya 2 orang lahir sana. Tambah 1 lagi sijil nikah. Tu pun nasib baik seorang. Kalau tidak, boleh cerita je lah. Kalau boleh sebut tu pun okey lah. Hak parah jengkreng ni nak sebut pun tak berani. Tu memang jengkreng lah. Ajak sembang. Aku tak mau sembang bab ni. Sampai sembang-sembang aku tak mau. Hak tu jengkreng. Tapi hak jenis sembang laju deras ni, tak ada apa pun. Jadi kakak-kakak jangan duk risau sangat lah. Hak risau tu hak senyap. Tiba-tiba lah 3 jamil. Aku sangkakan 2. Rupanya 3. Tu bahaya. Bila saya nak bawa anak ni, naik bas ni tuan-tuan, kita biasalah orang Melayu kan, kita bungkuih apa semua, gendong. Masuk dalam bas tu duduk. Ada makcik Arab tu, dia ambil shawl, sebab masa tu musim sejuk, orang masih pakai shawl. Shawl ni yang macam kain tu kan. Dia tarik lebih sikit, tutup muka anak. Dia tutup. Saya kata, kenapa? Dia kata, bahaya, jangan bagi orang tengok. Dia kata, ain. Ain. Saya tak faham juga ain tu apa je. Ingatkan ain tu takut nama siapa-siapa nama ain kan. Tak, dia kata takut penyakit ain. Memang orang Arab dia jaga benda-benda tu. Jadi tuan-tuan di Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi takut bergerak-gerak fitnah. Maknanya fitnah tu semakin besar, mudarat tu semakin besar. Fitnah apa? Pada menzahirkan yang demikian itu. Kita nak sebut, nak jumpa dia, nak berdepan dengan dia, nak sebut, kata saya minta maaf sebab saya buat salah begini. Takut jadi makin buruk, bukan nak makin elok. Atau bertambah membaharukan marahnya. Membaharukan marah ni maknanya dia dah tahu memang dia marah. Tapi bila dah berlalu sekian masa lama tu, dia dah, orang kata cool sikit lah. Sejuk sikit. Tiba-tiba kita pergi ungkit balik. Bila ungkit balik pada sifat yang lama, jadi pemarah, pendendam dengan kita. Asal-asal dia tahu. Dia tahu. Asal kolek sawit je adalah yang kurang. Rupa-rupanya dia kata, dia ni duduk pergi ambil ni. Ambil tu sebab apa? Sebab yalah, dia tak ada apa orang kata apa, tak ada nampak sepadan yang jelas, tak ada pagang. Kebun sebelah dengan sebelah tu, tengah-tengah tu tak ada apa-apa. Pagang pun tak ada, tak tahu sepadan mana satu. Jadi terlajak kutip, terambil orang yang sebelah. Jadi kita pun pergi sebut, saya minta maaf selama ni saya tak tahu tanah yang saya duduk masuk ambil sawit tu rupa-rupanya tanah haji. Saya ingatkan tanah saya sebab tak nampak sepadan tu tak jelas. Jadi haji tu pun kata, nak marah jugalah. Tapi dia kata, nak buat macam mana, hang pun tak tahu. Kalau tahu mungkin tak ambil. Mungkin tak ambil. Jadi dah reda. Tiba-tiba pergi ungkit balik. Bila ungkit balik, jadi marah. Sebab itu apabila ada 2 orang yang bergaduh, kemudian
didamaikan. Bila didamaikan, berbaiklah dua orang ni. Datang hak lain pula, pi cucuk pula bagi bergaduh balik. Hak cucuk tu batu api lah, kan kita kata batu api. Kalau orang putih kata apa? Firestone. Kan? Firestone tak? Batu api, firestone. Berdosa tuan-tuan. Berdosa. Kan? Laki tu, ni contoh, bukan nak saja sebut tak, ni contoh. Lelaki tu dia buka lagi satu cawangan. Tak ada cerita lain ustaz, ni cerita cawangan je. Tak. Tak, dia buka satu. Bila buka tu, orang hak pertama tu tahu, gaduh lah. Gaduh. Jadi duduk damai-damai apa semua, dah elok sikit lah. Kan? Tiba-tiba mai minah propa ni, petang-petang tu kata, kak boleh duduk no, dengan madu macam ni. Oh, dia duduk cucuk pula. Kan? Hak jenis tu elok katok kepala tu dengan gayu biar sedang sikit. Kan? Orang dah duduk elok dah, duduk pergi kacau pula. Kan? Tu katakan membaharukan kemarahan, membangkitkan kemarahan. Asalnya benda tu dah padam dah okey dah. Tiba-tiba ada orang pergi congkir pula. Takut berlaku macam tu. Maka kembali olehmu. Maknanya kalaulah takut kepada mudarat ataupun khawatir bertambah-tambah mudarat tadi, atau membangkitkan semula kemarahan. Jadi nak buat macam mana? Maka kembali olehmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya kita kembalikan urusan tadi pada Allah Taala. Supaya diredanya. Reda macam mana? Maksud dia macam ni. Bila kita takut kerana mudarat yang macam tu, maknanya kita perbanyakkan istighfar pada Allah Ta'ala, perbanyakkan munajat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita minta ampun dengan Allah, dan kita minta juga pada Allah Ta'ala supaya akhirat nanti Tuhan tu redha dengan kita. Redha maknanya Tuhan tu ampun ataupun maafkan kesalahan kita. Itu yang pertama. Maknanya kalau tak boleh nak buat macam tu, duduk senyap-senyap, banyakkan istighfar, kemudian minta dengan Allah, ya Allah bukakanlah hati hamba-Mu ni yang aku buat salah dengan dia ni, mudah-mudahan akhirat esok dia ampunkan kesalahan aku. Nak minta atas dunia ni aku tak daya dah. Kan, takut macam-macam benda lah. Kan. Supaya diredanya daripadamu pada hari kiamat. Dan menjadikan baginya kebajikan. Apa menjadikan baginya kebajikan? Maksudnya, selain daripada kita istighfar, kan, perbanyakkan buat kebajikan, niat pahala tu untuk orang yang kita buat salah tu. Untuk orang yang kita buat salah. Maknanya kalau kita bagi sedekah pada tabung surau, kan, jadi niatkan pahala tu juga kita sedekahkan pada orang yang kita buat salah tadi. Mudah-mudahan kan, dengan asbab kebajikan yang kita buat untuk di atas dunia, mudah-mudahan di akhirat dia redha. Mudah-mudahan dia redha. Sebab itu ada satu amalan daripada ulama, seorang ulama juga, wali, saya tak ingat nama dia apa. Dia apabila dia istighfar, dia akan sebut 3 perkara. Astaghfirullahalazim li, diri dia sendiri. Wali walidayya, 2 orang, ibu bapa dia. Waliman zawil huquqi alayya, dan orang yang ada hak ke atas aku. Hak apa? Maknanya kita buat salah dengan dia, dia ada hak untuk tuntut balik dengan kita. Jadi dia tiap-tiap kali istighfar dia akan sebut 3 perkara ni. Astaghfirullahalazim li wali walidayya waliman zawil huquqi alayya. Dan menjadikan baginya itu, bagi orang yang kita buat salah dengan dia itu, kebajikan yang banyak. Kalau kita baca Quran ke apa ke, niat juga pahala dia untuk orang yang kita buat salah tadi. Nak minta maaf dengan dia, kita tak mampu dah, macam-macam kita takut, buat macam itulah.
Dan menjadikan baginya kebajikan yang banyak pada berbetulan yang demikian itu. Berbetulan apa? Maknanya setimballah dengan apa yang dia tanggung daripada kesalahan kita. Maknanya kita duk umpat dia, mudah-mudahan kebajikan itu setara dengan dosa tadi. Maknanya boleh lupuskan kesalahan mengumpat tadi. Banyak mana tu? Banyak mana tak tahu, buat sampai kita rasa yakin. Tu berat tu tuan-tuan. Dan istighfar yang banyak bagi orang itu. Istighfar juga untuk dia. Itu yang tadi kita sebut, ada amalan apa ni, wali Allah ni, guru ni, ulama ni, dia sebut 3 benda tadi. Astaghfirullahalazim li wali walidayya wali manzawil huquqi alayya. Dan adapun jika engkau khianat, ini jenis kesalahan yang keempat. Dan adapun, maknanya dan adapun jika salah kamu itu khianat akan hurmah orang. Khianat pada kehormatan seseorang seperti engkau khianatkan pada ahli. Ahli ni maksudnya keluarga. Keluarga ni isteri, anak, ataupun apa dia, amah. Amah ni maksudnya bukan bibik tu tak. Amah ni maknanya khadam dia. Khadam. Khadam ni maknanya sama ada dia dapat melalui pewarisan ataupun dia dapat dengan asbab peperangan. Ni zaman ni tak ada dah. Yang ada zaman ni tu bukan amah. Yang itu bibik kita tu kita bayar gaji. Amah ni, hamba ni, dia tak ada gaji. Dia tak ada gaji. Hatta kalau dia diberi upah atas kerja dia di luar pun, upah tadi adalah milik tuan dia. Bukan milik dia. Dia kena bagi kat tuan dia. Itu hamba. Jadi kalau ada kesalahan berkait dengan isteri, berkait dengan anak, berkait dengan apa ni, hamba sahaya dia, ataupun apa-apa pemilikan dia, disebut tu pada ahli orang atau anak orang, maka adalah yang demikian itu tiada jalan bagi minta halal. Maknanya susah nak minta halal. Khianat macam mana ni? Kalau kita tengok di dalam kitab Syarah Minhajul Abidin, Sirajul Talibin, dia kata apa? Masuk khianat di sini maknanya contoh kesalahan berzina. Berzina orang tu pula isteri orang. Zaman lah ni tak mustahil tuan-tuan, benda-benda pelik-pelik macam ni. Benda-benda pelik-pelik macam ni, anak orang dan sebagainya. Jadi bila berlaku macam tu, kata Imam Ghazali, adalah yang demikian itu. Kesalahan itu maksudnya tiada jalan bagi minta halal. Mustahil. Mustahil lah nak jumpa orang yang hatinya macam malaikat ni pergi mengaku minta maaf kan terlanjur dengan isteri awak. Mustahil. Kalau berlaku pun, pergi jumpa ada tuan dia, balik tinggal nama. Biasa macam tu. Pasal apa? Pasal marah tuan-tuan. Ni banyak berlaku sekarang ni macam tu. Skandal kat pejabat, skandal kat no. Bukan kata lelaki, kadang-kadang hak perempuan. Lelaki kadang-kadang hak lelaki tu pi sondai pula perempuan orang lain. Sama juga. Malah nak cerita tuan-tuan, benda ni sebab benda tak seronok nak cerita pun. Sekadar nak tahu. Adalah yang demikian itu tiada jalan bagi minta halal, minta maaf dan menzahirkan. Menzahirkan apa? Dan menyatakan kesalahan tadi mustahil. Mustahil. Kerana bahawasanya, kerana minta halal dan menzahirkan kesalahan kita pada tuan yang kita buat zalim pada dia itu, mempusaka fitnah, membawa kepada fitnah dan marah. Membawa kepada mudarat. Dah confirm dah. Dah confirm dah tuan-tuan yang ni. Dan marah. Kalau macam tu nak buat macam mana?
tetapi hendaklah kamu tadarru', yakni merendahkan diri kepada Allah. Maksud merendahkan diri bukan merendahkan saja, maknanya merendahkan diri beserta menghinakan diri kita sendiri atas kesalahan yang kita buat. Sampai kalau kucing kurap lalu depan tu pun kita kata kucing ni pun lagi mulia pada aku. Kurap-kurap dia pun dia tak pernah tinggal semayang. Aku tak kurap tapi selalu tinggal semayang. Bagi contoh lah, kucing kurap tak semayang pun tak apa, pasal dia bukan dituntut untuk ni pun. Tapi tak pernah buat jahat lah. Tak pernah buat jahat, bagi contoh lah. Macam tu. Ada seorang wali Allah, tuan-tuan. Satu ketika dia jalan. Bila dia jalan tu, tiba-tiba lalu seekor anjing kurap tepi dia. Bila lalu tu, wali Allah ni pun dia mengelak, menjauh sikit. Macam kita lah kan, bila lalu kita mengelak, menjauh sikit. Tiba-tiba anjing tu bercakap dengan dia. Ini bukan benda mustahil, tuan-tuan. Allah nak buat, dia boleh buat lah. Anjing tu kata apa? Mentang-mentang lah Allah Tuhan tu kata pakaikan kamu dengan pakaian wali. Dia kata aku pun hang pandang hina. Ya tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksud merendah diri di sini bukan sekadar kita merendah diri pada Allah, memandang kurang kita, tapi juga dalam masa sama menghinakan diri kita. Hilang habis segala kebesaran, ketinggian yang kita duk rasa kita ni hebat apa semua, hilang habis. Tak ada. Sebab apa? Sebab banyak buat salah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud tadarru' di depan Allah Taala. Kenapa? Supaya diredakan kamu pada hari kiamat. Supaya dapat diampunkan kesalahan kita di hari kiamat esok. Siapa ampun? Orang tu lah. Dia kesalahan kita dengan manusia, Allah takkan ampunkan, takkan hilangkan, takkan lupus kecuali dimaafkan oleh orang yang kita buat salah. Selagi dia tak sebut, saya maafkan kamu, jangan haraplah catatan tu akan hilang. Tak. Sebab itu Nabi kata, mana-mana wanita apabila dia meninggal dunia dalam keadaan suaminya redha pada dia. Redha macam mana? Yang abang redha lah apa segala pun yang buat tu abang maafkan. Abang tak ambil hati. Apa yang berlaku? Nabi kata confirm wanita tu masuk syurga. Dia jaga sembahyang, dia jaga puasa, ibadat-ibadat wajib. Kemudian bila dia meninggal, suami redha dengan dia, maka syurga bagi dia. Makna apa? Makna katanya kesalahan kita dengan manusia Allah tak akan lupuskan kecuali orang itu yang lupuskan, maafkan kesalahan kita dengan dia. Baku kosong. Kalau tidak, tak selesai dunia, bawa pergi akhirat. Lagilah berat. Sebab itu kalau kita nak urusan kita di akhirat dipermudahkan, maka maafkanlah kesalahan orang pada kita. Bila nak tidur malam tu, ya Allah, saya maafkan semua kesalahan orang Islam yang orang buat kat saya maafkan malam ni. Mudah-mudahan kita juga dimaafkan di hari akhirat esok. Itu saja. Ya, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dijadikan baginya kebajikan. Sama yang macam tadilah. Bila buat apa-apa kebajikan, niatkan juga untuk orang yang buat, yang kita buat salah tadi. Kebajikan yang amat banyak, kadar betulan yang demikian itu. Maka jika engkau sentosakan daripada bangkit marahnya. Azan, okey. Allah.
Baik, kita habiskan sikit lagi. Maka jika engkau sentosakan daripada bangkit marahnya, sentosakan maknanya, dan jika engkau aman daripada timbulnya kemarahan orang tersebut atas sebab tahu dia akan kesalahan kita, dan fitnahnya iaitu mudarat daripada kita minta ampun dengan dia, minta maaf dengan dia, itu akan timbul marah, akan timbul fitnah. Kalau katakan aman daripada yang demikian itu, dan iaitu sedikit, makna nak boleh yang macam tu tak ada, tak berlaku sebenarnya. Ni dalam bab apa ni? Dalam bab dosa khianat dengan ahli orang tersebut. Dan terlanjur dengan isteri dia ke, dengan suami dia ke, dengan anak dia ke, dan sebagainya. Dan kenan ke anak kawan tu masuk Minang tak terima, kemudian buat lari pergi menikahkan kat sepadan apa semua, dalam keadaan mak bapak tak setuju dan sebagainya, wali tak setuju. Lepas tu bila dah sekian lama kan, dah dapat cucu, jadi balik, dah dapat anak, balik jumpa balik dengan wali, minta maaf dan sebagainya. Kalau dah kan tidak dibimbangkan, timbul kemarahan dan juga mudarat, wajib minta halal daripada orang tersebut. Tapi nak berlaku perkara tu, maknanya tak timbul mudarat tu sedikit sangat, kata Imam Ghazali. Payah nak berlaku. Tak ada. Biasanya bergaduh-gaduh, tuan-tuan. Sampai berbunuh-bunuhan pun ada. Jadi asasnya di sini ialah dalam kesalahan kita yang melibatkan ahli keluarga orang ni, asasnya wajib juga kita minta maaf pada ketua keluarga tu. Jika aman daripada marah, aman daripada mudarat. Tapi kalau menimbulkan marah yang teruk, mudarat yang begitu berat, maka kembali pada yang keduanya, tadarruk kita dengan Allah Ta'ala, perbanyakkan istighfar, perbanyakkan kebajikan, niat pahalanya juga untuk orang yang kita buat salah, mudah-mudahan dia redha, itu maaf kita di hari akhirat nanti. Tapi yang itu bukan kata bukan kata jalan mudah, tak. Jalannya ialah minta maaf dulu. Bukan pilihan ni. Ni minta maaf dulu. Tak dapat buat yang tu, baru pergi jalan yang berikutnya. Dan adapun jika ada dosa kamu pada agama orang, yang ni insyaAllah kita simpan dulu malam ni, kita tengok pada kuliah akan datang insyaAllah ta'ala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta.